Bukan emas yang menjadikan kita kaya. Yang menjadikan kita kaya ialah ilmu. Sekarang ni tuan-tuan, kebimbangan saya sekarang ni adalah timbul skim-skim emas. Cara apa? Ambil emas, pergi serah dekat company tu. Aduh, pergi serah emas. Dah lah duit susah-susah dapat pergi beli emas. Emas pergi serah masuk dalam skim. Ini bukan berlaku kali pertama tuan-tuan. Berkali-kali saya dah tengok. Saya saksi. 16 tahun banyak dah saya tengok jatuh bangun company emas. Jangan serahkan emas kepada sesiapa tuan-tuan. Jangan serahkan emas. Emas tak ada income bulan-bulan tuan-tuan. Emas tak ada income bulan-bulan. Mana-mana company yang offer serahkan emas boleh dapat income bulan-bulan, tuan-tuan angkat kaki, lari cepat-cepat. Kalau ada skim tu, tuan-tuan tahu tak? Nescaya Public Gold yang first akan buat. Betul tak? Public Gold ada emas banyak. Public Gold jual emas dah berapa puluh tan dah tuan-tuan. Bukan kilo, tan. Kalau benda tu boleh buat, Public Gold buat awal-awal lagi. Public Gold ni tuan-tuan, dia nak tuan-tuan kaya. Misi Public Gold, founder Public Gold, Datuk Seri Louis Ng, dia nak melahirkan 1 juta jutawan.